dan salafus salih menyediakan dirinya Ramadan itu 3 bulan atau lebih 4 bulan sebelum itu lagi mereka sudah pun bersedia kepada Ramadan. Mudah-mudahan begitulah hendaknya kita. Dengan itu dia akan memberikan kepada kita ruh yang baik untuk kita berada dalam suasana Ramadan itu, insya-Allah. Baik, tak apa kot kalau tak dapat teknikal sikit tapi tak apa tuan-tuan, kita teruskan kalau tak ada pun. Bercerita tentang Nabi Ibrahim AS, selepas kita melihat pada bulan yang lepas endingnya ketika mana Nabi Ibrahim AS dengan konspirasi daripada Raja Namrud yang dirakamkan oleh Al-Quran, bagaimanakah sebenarnya ia merupakan satu kemuncak berhadapan dengan orang yang mempunyai authority di dalam masyarakat negara, tetapi Nabi Ibrahim AS tetap utuh untuk menyampaikan dakwah, sehinggalah akhirnya beliau direncanakan untuk dibakar, dan rancangan itu adalah rancangan yang sangat besar yang telah pun kita ketahui pada bulan yang lepas. Dan bagaimanakah dalam hadis yang sahih dinyatakan bagaimanakah kondisinya adalah kalau kita biasa versi orang Melayu kita jumpa burung sebagai yang ingin memadamkan api, tetapi sebenarnya dalam hadis yang sahih itu dinyatakan secara tuntas bagaimanakah watak cicak itu sebenarnya yang menghembus-hembus untuk memastikan api itu tetap marak. Itu dalam seperti mana yang saya telah persembahkan pada bulan yang lepas. Baik, saya akan masuk kepada akhir dan juga tambahan kepada bagaimanakah salah satu sifat yang ada pada Nabi Ibrahim AS yang menjadi role model, menjadi contoh kepada kita sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, sebagai seorang masyarakat yang berada dalam keliling mereka. Baik, kita sebutkan tempoh hari berkaitan dengan kesabaran. Sifat sabar ini sangat menonjol, dan Nabi Ibrahim AS merupakan salah satu daripada ulul azmi minar rusul yang mempunyai tahap kesabaran yang sangat tinggi berbanding kepada nabi-nabi dan pada rasul-rasul yang lain. 5 rasul yang Allah Ta'ala gambarkan tentang ulul azmi, semua nabi, semua para rasul mempunyai sifat sabar, tetapi ranking kesabaran itu tidak sama. Yang Allah Ta'ala sebut dengan ulul azmi, salah seorangnya adalah Nabi Ibrahim AS. Baik, dan kita telah pun cuba juga membicarakan kesabaran Nabi Ibrahim AS berhadapan dengan ayahnya sabar. Begitu sabarnya Nabi Ibrahim AS berhadapan dengan pemerintah. Tetapi dalam banyak-banyak yang Allah Ta'ala ceritakan juga, bagaimanakah Allah Ta'ala menguji Nabi Ibrahim AS dalam bentuk emosi. Dalam bentuk emosinya mengganggu-gugat tentang dirinya. Adakah beliau ataupun baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai tahap kesabaran yang sangat tinggi? Kalau sabar itu berhadapan dengan kerenah masyarakat, kerenah ayahnya, dan kerenah dari kepimpinan, tapi ini ia berbentuk luaran, berhadapan luaran. Namun Allah SWT ingin memberikan satu bentuk ujian yang sangat besar apabila ujian itu berada dalam lingkungan keluarganya. Dan Allah Ta'ala rakamkan dalam surah As-Saffat ayat 102. Yang ini biasanya kita akan berbicara, membincangkan bila pada bulan Zulhijjah. Betul ya? Berkaitan dengan korban. Allah Ta'ala rakamkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin.
Tuan-tuan, latar belakang ayat ini adalah kalau kita lihat dari sudut kondisinya, Nabi Ibrahim AS mendapat anaknya yang pertama daripada isterinya yang kedua dalam keadaan umurnya yang panjang. Tafsir menyatakan lebih kurang 80-an baru dapat anak pertama. Tapi kita tahu ya, sebenarnya generasi terdahulu, umat terdahulu panjang-panjang dia punya umur. Jadi kalau kita nisbahkan 80, umur 80 tu maknanya mungkin dalam 40 kita kot. Macam itulah keadaan dia. Tetapi nak sebutnya mendapat anak yang pertama diuji untuk diberikan kepada, untuk diasingkan daripada isteri dan juga anaknya, dan itulah sejarah berkaitan dengan air Zam-Zam. Dan ketika mana Allah SWT memberikan suasana tersebut untuk berada bersama isteri dan anaknya selepas ditinggalkan tanpa ada satu tempoh, maka ketika itulah Allah SWT menguji dengan satu ujian yang sangat berat. Apabila ayat ini menggambarkan, maka tatkala anak itu sampai pada umurnya sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, suasananya begini, qala ya bunayya, wahai anak kesayanganku, ya bunayya. Ini istilah dalam bahasa Arab ya. Ya bunayya, anak kesayanganku, inni arakum, aku, ni dialog ya kan. Ayat ini menggambarkan tentang satu dialog di antara ayah dengan anak. Wahai anak kesayanganku, aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu. Okey, ini mimpi seorang Rasul, tak sama dengan mimpi seorang manusia biasa. Ibnu Kathir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim dan menyebutnya bagaimanakah mimpi bagi al-anbiya, bagi para nabi dan rasul itu berbentuk wahyu, bermakna ia perintah yang wajib untuk dilaksanakan. Macam ni dengan kita tuan-tuan. Malam tadi ayah bermimpi lah nak menyembelihmu. Okey. Itu tak jadi. Kata Ibn Kathir, itu khusus kepada anbiya, nabi dan rasul sahaja. Mimpi itu wahyu, wajib diperintahkan. Namun untuk orang lain ia bukannya satu kewajipan. Mungkin ia adalah igawan tidur, mungkin sebab mimpi itu ada banyak jenisnya. Jadi satu dialog seorang ayah bersama dengan anaknya, dia menceritakan, wahai anakku, malam tadi aku bermimpi. Agak-agak jawapan anak dia macam mana. Ini yang kita lihat betapa hebat yang kedua ini, sehinggalah dikomentari oleh Syekh Abdul Karim Zaidan. Nanti kita tengok apa komentar dia. Qala ya abati af'al ma tu'mar, kata respon kepada anak dia. Anaknya respon kepada ayah dia bagaimana? Qala ya abati, wahai ayah kesayanganku. Al-Quran menggambarkan dua suasana keluarga yang harmoni. Anak, panggilan anak kepada ayahnya, ayah kesayanganku. Panggilan ayah kepada anak dia, anak kesayanganku. Ini kalau kita tengok cerita Anakku Sazali, tuan-tuan, lain kan? Suasana Anakku Sazali itu berbeza. Tetapi ini digambarkan tentang keluarga yang hebat, keluarga mithali, menggunakan perkataannya itu untuk Allah Ta'ala gambarkan tentang sifat karakter seorang ayah dan seorang anak, dua-dua wahai ayah kesayanganku. Apa respon dia? If'al ma tu'mar, wahai ayahku, wahai ayah kesayanganku, if'al, buatlah apa yang diperintahkan dalam mimpi itu, kerana ia merupakan mimpi perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satajiduni, dia bukan sahaja melihat kepada kepada kognitif ataupun kepada minda, wahai ayah lakukan. Itu kan dalam kita minda, wahai ayah teruskan perbuatan tersebut. Allah Ta'ala susuli pula ayat tersebut dengan emosi. Satajiduni insya'Allah minas sabirin, wahai ayah kesayanganku, buat insya-Allah, aku akan menjadi seorang yang apa? Seorang yang sabar. Pastinya engkau akan mendapati aku ini termasuk orang-orang yang sabar.
Ya, kalau kita lihat dalam konteks dalam konteks manusia tuan-tuan, kan, setiap manusia mempunyai tiga kekuatan. Kekuatan minda, kekuatan emosi dan kekuatan perilaku, fizikal. Ayat ini dua kekuatan yang Allah Ta'ala gambarkan di antara seorang ayah dan seorang ibu. Satunya bagaimanakah minda itu bersedia, wahai ayahku buat, dan disusuli dengan emosi, ya wayahku buatlah apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala, aku ini insya Allah menjadi orang yang sabar. Emosi. So dua-dua ini sebenarnya dalam konteks pendidikan kita, dia kena rangkum tuan-tuan. Ketika mana kita memberikan arahan perintah ataupun arahan kepada anak kita, ya nak, solat tu kan wajib, itu kan, itu adalah kognitif, ya, maknanya itu satu arahan yang berbentuk pemikiran. Tapi lepas tu kita cakap apa? Anak, solat ini nanti dapat apa? Dapat syurga. Emosi. Mendapat syurga itu emosi. Nampak tuan-tuan? Dalam konteks dua-dua ini, dia kena digabung jalinkan. Okey, baik. Syekh Abdul Qadir Zaidan, seorang ulama yang tersohor, bidangnya adalah bidang undang-undang tuan-tuan, syariah dan undang-undang. Tapi beliau juga bergerak dalam konteks dakwah. Antara buku yang sangat boleh dirujuk tuan-tuan adalah Usulul Dakwah, kaedah-kaedah dakwah ataupun usul dakwah sendiri. Ini kata apa? Demi Allah, saya tidak tahu yang manakah dari keluarganya lebih saya kagum. Si ayah Ibrahim, bapa berwibawa mendapat mandat dari Rabbnya, tidak tertahan oleh jiwa manusia kecuali Ibrahim. Allah perintahkannya untuk menyembelih dengan tangannya satu-satunya anak yang baru dikurniakan Allah Ta'ala pada umur yang muda, dan ketika itu kondisinya di umur yang tua. Orang baru dapat anak tuan-tuan, happy tak happy? Lama tak dapat anak ni, 80 tahun lebih tak dapat anak pertama. Happy tak tuan-tuan? Bukan saja happy, terlalu happy. Sangat gembira, sangat teruja. Dan memang kalau dalam perkahwinan ni tuan-tuan, sebelum dapat anak pun kita dah gambarkan, insya-Allah yang kita nak jadikan anak kita nanti anak yang soleh. Dah gambar. Along the way, lama dapat anak, baru dapat anak, tempoh yang sama, itu confirm ya tuan-tuan, perasaan kita adalah perasaan teruja. Dan ketika Allah Ta'ala perintahkan tadi yang saya katakan, ditinggalkan lama, kemudian barulah kembali kepada pangkuan, diuji oleh Allah Ta'ala kembali untuk satu ujian yang sangat berat. Ujiannya bukan biasa-biasa, ujian luar biasa, kerana Allah Ta'ala perintahkan untuk menyembelih anak tersebut. Ini luar biasa tuan-tuan. Sebab itulah Dr. Qadir Zaidan kata, saya kagumnya beliau kerana pertamanya adalah seorang ayah yang diperintahkan begitu. Perintahnya daripada Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala, perintah yang wajib kita laksanakan. Begitu juga Nabi Ibrahim AS wajib untuk melaksanakan perintah tersebut. Namun ada dialog, ada negosiasi, bukan negosiasi, maknanya ada satu dialog yang rahmah daripada anak, daripada seorang ayah kepada anak, walaupun dia tahu itu perintah Allah Ta'ala, tetapi berbincang dengan anak dia, nak tengok respon anak dia. Itu pertama, bukan mudah. Kalau sekadar solat malam tu tak ada masalah. Arahan Allah Ta'ala solat malam. Itu pun kadang-kadang ni kita bukan qiyamul lail, namul lail kan, malam hari tidur kan, dan sebagainya. Okey. Baik. Atau dia kata apa? Atau adakah saya takjub dengan anak muda yang pintar, yang hebat ini, Ismail, yang respon kepada pertanyaan orang tuanya, aku ditugaskan untuk menjadimu, apa pendapatmu? Maksudnya apa? Respon yang digambarkan oleh anak itu pun dikagumi, kerana bukan calang-calang, bukan kaling-kaling orang kata, bukan biasa-biasa. Mungkin kita menganggap bahawa respon, persepsi kita, kemungkinan respon anak dia, ayah nak bunuh aku ke? Macam tu kan? Tetapi ayat ini tidak begitu. Kondisinya Allah Ta'ala menggambarkan dua-dua ini adalah hebatnya seorang ayah, kan? Pintar dan juga hebatnya juga seorang anak. Pemuda berjiwa besar ini memanggil ayahnya dengan nada lembut, ya abati. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Bahawa sebenarnya
Ini antara perkara yang kita nak lihat dalam kondisi kehidupan kita. Iaitu cerita Nabi Ibrahim AS. Betul, sifat kesabaran yang paling tinggi adalah ketika mana Allah Ta'ala meminta suatu perkara yang di luar biasa, di luar kebiasaan kita sebagai seorang manusia, untuk menyembelih. Bayangkan menyembelih, tuan-tuan, bukannya bunuh begitu je. Sembelih maksudnya apa? Maksudnya dengan lehernya, bukan dengan perutnya, dengan bukan yang lain. Tak, leher. Bila kita mengorbankan dengan sembelih itu, maknanya mengalirnya darah dan sebagainya di depan mata. Itu besar, sesuatu yang sangat besar. Tapi Nabi Ibrahim AS dan anaknya melepasi ujian Allah Ta'ala. Lepas, tuan-tuan, lepas. Maknanya ayahnya pun melaksanakan dan anaknya menerima. Dua-dua ujian ni sangat besar. Jadi ini antara perkara yang kita boleh lihat ya dalam konteks kehidupan kita sebagai seorang ibu, seorang ayah, seorang anak. Bagaimanakah relationship ataupun hubungan di antara ayah, ibu dan anak itu dalam kondisi biasa. Ini bukan luar biasa, kan? Yang ini luar biasa. Yang biasa-biasanya apa? Patutnya tidak ada masalah untuk mentaati perintah Allah Ta'ala. Kalau kita sayang ayah anak kita, kan, kita kejut subuh tak, tuan-tuan? Kita kat surau sekarang kan, kat masjid kan, anak nak bangun tak? InsyaAllah, kerana kita dah didik. Gitu kan? Ataupun kita akan bagi WhatsApp dan sebagainya, dah solat belum ni? Seorang ayah yang sayang kepada anak-anaknya, subuhnya dia akan kejut. Dia banyak cerita, tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, dia ni ustaz juga maknanya dia ustazah. Anak saya balik asrama, Ustaz, memang saya kena kejutkan juga. Kondisinya memang macam itulah, tuan-tuan. Sayang kita kepada anak, kan, perkara yang simple, maknanya kita kejutkan anak untuk solat, kita beri bimbing anak kita dan sebagainya. Itu contoh-contoh untuk kita lihat dalam konteks kehidupan. Nah, alright, so itu yang kita sembangkan. Tetapi tuan-tuan, akhirnya Allah Ta'ala sebut apa dalam ayat yang seterusnya? Bila Allah Ta'ala perintah, kita buat. Dia sebenarnya bila Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu itu, melepasi ujian tersebut, Allah Ta'ala bagi reward. Biasa kita baca kan? وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Berita gembiralah kepada orang-orang, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا, seorang beriman dan beramal saleh. Apa ganjaran dia? Ganjaran adalah syurga Allah Ta'ala. Kan? Ini motivasi sebenarnya, tuan-tuan. Satu motivasi Allah Ta'ala kepada hamba-Nya yang dikasihi. Sesuatu yang diperintahkan itu ada reward dia, ada ganjarannya. Allah Ta'ala sebut dalam ayat seterusnya, As-Saffat, Inna hadha lahuwal bala'ul mubin fabadainahu bidhibhin azim wa tarakna alaihim fil akhirin salamun ala Ibrahim. Ini ganjaran, tuan-tuan. Rupa-rupanya dia sebalik ujian yang Allah Ta'ala berikan itu, Allah Ta'ala bagi ganjaran, bagi reward kepada kita. Kerana itulah kasih sayang Allah Ta'ala kepada manusia yang tidak bertepi. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian. Inna hadha huwal bala'ul mubin. Ujian yang sangat benar, yang sangat nyata. Wa fadainahu bidhibin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Bizibhin azim, bizibhin azim, kami tukar. Kerana keyakinannya kepada perintah Allah Ta'ala itu melampaui satu keyakinan yang sangat tinggi, Allah Ta'ala kata apa? Aku hanya nak melihat bagaimanakah reaksi engkau, wahai Ibrahim, kepada perintah aku. Apabila sudah pun terlerai ujian tersebut, bermakna Nabi Ibrahim AS mentaati perintah Allah Ta'ala, maka sebenarnya Allah Ta'ala bukan nak betul-betul nak menyembelih anak itu, tidak, tapi nak tengok keupayaan, kapasiti seorang hamba itu laksanakan atau tidak perintah tersebut. Itu saja. Kami tebus dengan seekor binatang sembelihan yang besar, bidhibin azim, wa tarakna alaihim fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
menjadi satu role model, satu teladan yang diungkap, yang dibincangkan, yang menjadi seluruh itu sebagai satu teladan seluruh ummah. Masya Allah tuan-tuan. Ini sebenarnya kebaikan, ketaatan pada Allah Ta'ala, rewardnya Allah Ta'ala ganti. Allah Ta'ala ganti. Allah Ta'ala berganti. Kalau sekadar amal biasa, Allah Ta'ala sebut dah syurga. Kan? Begitu juga dengan harta. Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala minta kepada kita untuk mengeluarkan harta, Allah Ta'ala sebut juga. Kan? Di sebalik harta yang kita keluarkan itu, banyak yang Allah Ta'ala berikan reward kepada kita. Kan? Dalam surah As-Saff, di hujung-hujung ayat tersebut, Allah Ta'ala sebut tentang apa? Tentang harta. Kan? Sesiapa yang beriman pada Allah Ta'ala, kan? Itu Allah Ta'ala hati dirinya, jiwanya, Allah Ta'ala bagi kepadanya syurga juga. Sama. Nak sebutnya tuan-tuan, Allah Ta'ala ini sangat maha pengasih, maha penyayang. Dunia ini sebagai satu mazra'ah, satu ladang yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Ini adalah satu tempat untuk kita beramal. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu satu ladang, satu tempat untuk kita berusaha. Buatlah apa saja yang kita nak dengan peraturan Allah Ta'ala, buat. Kerana yang kekal abadi bukan dunia. Yang kekal abadi adalah wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itulah yang khair, lebih baik dan kekal abadi. Maka dunia ini satu persinggahan sahaja. Bila bersinggah ini maksudnya bersedialah dengan segala amal kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ruang dan peluang itu. Maka akhirnya semua itu akan dikutip dan Allah Ta'ala akan timbang di mizan Allah Ta'ala di akhirat. Masya Allah. Sebab itulah Sayyidina Ali mengatakan arti taqwa itu salah satunya adalah isti'adad liyaumir rahil, bersedia kepada satu perjalanan yang sangat jauh. Itulah alam akhirat. Sama kan tuan-tuan ya, bila kita ini melakukan sesuatu di dunia ini, di dunia saja pun Allah Ta'ala beri ganjaran, maka akhirat lebih pada itu. Sama juga bila kita melakukan sesuatu kebaikan kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, memberi pinjam, bukan saja pinjam, memang menafkahkan harta kan, kepada masjid ke surau ke ataupun orang-orang yang direct kepadanya untuk membantu kan. Maka akhirnya Allah Ta'ala akan berikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya kan. Jadi itu satu perkara yang kita faham, reward Allah Ta'ala, ganjaran Allah Ta'ala akan berada pada orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Reward. Okey, baik. Kalau kita lihat dalam ayat yang lain, surah Al-Insan ayat 12, kan? وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا, dan dia memberi balasan kepada mereka atas kesabaran mereka dengan syurga dan waharira. Kat syurga lelaki ni baru boleh pakai sutera, kat dunia nanti dulu. Okay? Kena sabar. Sabar dan beramal antaranya adalah orang lelaki jangan pakai sutera. Nanti tunggu. Kat akhirat Allah Ta'ala beri ganjaran orang yang sabar tadi. Sebutnya ayat ini tentang gambaran orang yang sabar, jannah, surga Allah Ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam ayat surah Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nak sebut tadi sabarlah tentang kalimat tadi sabar. Sabar ni Allah Ta'ala akan memberikan, menyempurnakan pahala bighairi hisab, tanpa batasan. Baik. Saya sambung sedikit poin yang seterusnya. Poin ini sangat menarik apabila kita melihat beberapa ayat Al-Quran berkaitan dengan keluhuran dan budi pekerti yang sangat hebat yang ada pada Nabi Ibrahim AS. Okay. Yang dulu tu poin sabarnya sudah habis. Ini poin yang berbeza adalah sifat yang ada pada Nabi Ibrahim AS, kemuliaan akhlak dan keluhuran budi. Okay, baik.
Ada beberapa ayat Quran yang saya ingin share juga pada tuan-tuan. Tak apalah, insya-Allah bulan depan kita akan pancang. Saya dah cuba tadi, mungkin belum ada technical insya-Allah. Tak apa. Tuan-tuan, ayat Quran pada surah Maryam 40. Boleh rujuk tuan-tuan kalau ada handset, boleh insya-Allah. Kalau dah hafal, alhamdulillah, tak masalah. Okey. Ketika mana Nabi Ibrahim AS berdakwah kepada ayahnya, Allah Ta'ala gambarkan dan Allah Ta'ala sebut idh qala li abihi ya abati. Main tuan-tuan ya, yang tadi ayat tadi pun kita jumpa abati kan, abati, ya abati, ketika mana dialog tentang mimpi. Dalam surah Maryam 42 Allah Ta'ala juga rakamkan idh qala li abihi ya abati lima ta'buduna ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim AS berkata kepada bapanya, wahai ayah kesayanganku. Still lagi Allah Ta'ala guna ya abati. Masya Allah, ni dialog ni surah Maryam ni, bila kita tengok ini, Allah banyaknya Allah Ta'ala nak gunakan tentang ayah yang baik, disayangi oleh anak dia, seorang ayah yang menyayangi anaknya. Macam tu ya, dua-dua dia digambarkan. Lima ta'buduna ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Wahai bapaku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak mendapat menolong kamu? Kita tahu ya sejarah Nabi Ibrahim AS, ayahnya adalah seorang pembuat berhala. Bukan saja mau berhala, tapi di bisnes berhala. Okey. So Allah Ta'ala, dalam hal ini Allah Ta'ala nak sebut ketika mana Nabi Ibrahim AS berdialog dengan ayahnya, cuba untuk menasihatinya. Gambaran Allah SWT ini mengatakan, seperti mana Ibn Kathir dalam Al-Quran Al-Azim, dia sebut apa? Bagaimanakah seorang anak yang ingin berdakwah kepada ayah yang belum Islam. Pertama, Ibn Kathir sebut bahawa pendekatan Ibrahim AS kepada ayahnya adalah pendekatan yang santun. Dia tahu ayahnya belum masuk Islam, bukan saja belum Islam, orang yang dikenali dalam masyarakat sebagai toke lah, kita kata ya, toke bisnes lah, businessman kan. Tetapi Nabi Ibrahim menggunakan pendekatan yang santun, berbicara dengan santun. Pertama tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dia menggunakan, masih lagi aspek yang saya sebutkan tadi, menggunakan aspek rasional. Maknanya ketika mana berdialog itu, Nabi Ibrahim AS tidak emosi, tapi berkata kepada ayahnya dengan rasional. Apa rasionalnya? Pertama, berhala ini yang direka, yang dibuat itu tidak memberi manfaat. Satu. Yang kedua, tidak pula memberi mudarat. Tak beri manfaat maksudnya apa? Dia tak mendengar, dia tak melihat. Kita buat, tapi dia memang tak boleh melihat, tak boleh mendengar, kita pula sembah dia. Sepatutnya mana lebih hebat? Logik akal, kita lah yang paling hebat, sebab kita lah yang membuat dia. Kenapa kita buat kemudian kita sembah? Dan dia tak ada apa-apa pun, dia tak ada kuasa pun, mendengar pun tak. Maknanya kalau kita letak sana letak sini pun tak ada masalah. La yasma'u wa la yubsir, tak ada manfaat pun. Maknanya kalau dia tak mendengar, tak boleh melihat, apa manfaatnya? Tak ada manfaat. Wala yughni 'anka, tak pun memberi pertolongan kepada kamu. Maknanya tidak memberi mudarat, manfaat pun tak ada, mudarat pun tak ada. Ini maknanya satu pendekatan yang apa? Yang baik. Kerana apa? Dia tidak dia tidak emosi, tapi dia memberikan satu gambaran, wahai ayah, kan gini. Maknanya rasional, menggunakan pendekatan yang rasional. Okey. Ayat seterusnya pada ayat 34 dan 35. Tadi ayat apa? Tadi ayat 42, 44 dan 45. Allah Ta'ala gambarkan juga. Yang ini, ya abati la ta'budu syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiya. Ya abati inni akhafu
inni akhafu ay yatamassaka 'adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, janganlah ayah menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah penderhaka kepada Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bimbang bahawa ayah akan kena azab dari Allah Ar-Rahman disebabkan ayah menyembah yang lainnya, maka dengan sebab itu akan menjadikan ayah rakan bagi syaitan di dalam neraka. Ayat ini juga satu santunan yang sangat hebat, kerana dia tidak mengatakan ayahnya syaitan, tak. Dia tak kata ayah ni teruk lah, tak. Tapi dia menggunakan bahasa berlapik. Ni macam orang Melayu kan, dia banyak menggunakan bahasa yang berlapik. Berlapik maksudnya bahasa yang santun ya tuan-tuan. Orang Melayu banyak bahasa-bahasa yang santun. Ini digunakan oleh Allah Ta'ala menggambarkan keadaan ini. Dia tak kata wahai ayah ni teruk lah. Tapi Nabi Ibrahim AS dia hanya menggambarkan tentang apa? Ayah. Kalau ayah ini tidak beriman dengan Allah Ta'ala, maknanya ayah beriman dengan, maknanya ayah sebenarnya kawan syaitan. Macam itulah. Itu pendekatan dia. Dia tidak secara direct tetapi indirect, tapi dia menggunakan satu perlambangan, satu contoh, sampel. Kalau ayah tak ini patutnya maknanya bersama dengan inilah ayah. Kan? Itu menjelaskan dengan hujah itu dengan gaya bahasa yang mudah. Kan? Sebab syaitan ini digambarkan dengan seorang yang sombong, orang yang ingkar, kan? Orang yang suka menyesatkan. Ini peranan syaitan. So maknanya kita, wahai ayah, janganlah jadi macam syaitan. Macam itulah keadaan dia. Alright. Dan dalam masa sama juga di hujung ayat tersebut, kata Syekh dalam buku Qisasul Anbiya, Taufiq Wa'i disebut apa? Dengan penuh kasih sayang Nabi Ibrahim AS memimpin ayahnya agar kebenaran itu dapat diserlahkan dan agar ayahnya tidak mengikut jejak langkah syaitan. Dan di hujungnya dia sebut, dia menggunakan pendekatan emosi. Again ya tuan-tuan, pendekatan dalam konteks rasional, dalam masa sama disebut juga dengan pendekatan emosi. Apa dia? Wahai ayah, jangan ikut syaitan, iaitu menyembahnya. Sedangkan sifat syaitan itu adalah derhaka kepada Allah. Wahai ayah, emosi kan disebut. Jangan ikut syaitan, ni emosi tuan-tuan. Dan disebut khawatirnya sekiranya jadi kawan syaitan, nantinya Allah Ta'ala murka dan Allah Ta'ala akan menimpakan azab. Ini pendekatan emosi. Kan? Maknanya selain daripada rasional itu, pendekatan emosi itu dirangkumkan supaya manusia ini dia akan lebih hampir dan dekat dan menerima bila pendekatan emosi bersama. Sebab tu kadang-kadang tuan, bezanya ayah dan ibu. Apa beza tuan? Ayah ni banyak rasional. Dia minta sesuatu kan? Dan pada anak kita biasanya menggunakan pendekatan rasional, akal. Dan abang tolong bantu ayah basuh kereta, full stop. Pendekatan ibu-ibu, dia banyak emosi dan lebih dekat dengan anak. Contohnya, kakak nanti tolong Umi kat dapur, kita masak sama-sama. Emosi tak tuan-tuan? Ayah tadi kata minta tolong basuh kereta je. Dia tak cakap ada penyertaan di situ. Emosinya adalah bersama-sama, tak ada. Ibu bila bercakap dengan anak dia, jom masak bersama-sama. Beza tak tuan-tuan? Ada beza dari sudut emosi. Tadi tu akal je. Kalau anak kata ayah ni asyik-asyik minta tolong saja, tak tolong saja. Tapi sang ibu minta tolong tak selalu, minta tolong selalu, tapi dia sebut belakang tu masak sama-sama. Itu penyertaan emosi. Beza kan? Jadi Allah Ta'ala bila dalam Al-Quran dia menggunakan dua-dua pendekatan itu sekaligus untuk menggambarkan tentang ketika mana kita berbincang, ketika mana kita nasihat orang, rasional dan emosi itu dirangkumkan sekali.
Ni nak bayangkan tuan-tuan, bagaimanakah kita ni seorang Muslim yang mempunyai tanggungjawab kita kepada orang yang non-Muslim, tuan-tuan. Bayangkan kita mempunyai rakan-rakan yang bukan Muslim, macam mana kita nak memberikan dakwah kepada mereka. Tuan-tuan, kalau saya seronok kalau mendengar perbincangan Dr. Nizam Abdul Kadir yang biasa kat kita kan, kat IK pun dia sebut banyak berkaitan dengan pendekatan dakwah kepada kepada mak dia yang belum Muslim macam mana. Ini contoh-contoh Nabi Ibrahim AS dengan ayahnya, itu contohnya, tuan-tuan. Dia bagi satu contoh baru ni dalam sesi IK tu dia sebut apa? Dia sebut berkaitan dengan macam mana dalam rumah tersebut memang ada berhala. Adakah sama? Adakah kita nak buang berhala tersebut? Adakah sama sifat kita dengan rumah ibadat yang di luar? Dalam rumah ada tempat untuk beribadah kan, dengan di luar yang memang proper, tak sama. So maksudnya bukanlah kita dalam rumah tu, maksudnya maknanya ketika mana kita berada dengan ibu dan ayah yang belum Muslim, dan kita duduk bersama dengan ibu ayah itu tak ada masalah, dan sepatutnya kita tidak keluar daripada situasi tersebut, tetapi menjaga apa? Menjaga akidah dan juga menjaga adab. Itu je disebutnya antaranya lah. Mungkin boleh ditengok yang lain. Okey, cantik je tuan-tuan bila kita lihat begitu dalam konteks interaksi dengan ayah kita, dengan mak kita yang belum Muslim. Lagi-lagilah kita berinteraksi dengan ibu dan ayah kita yang memang sama Muslim. Contoh begitu Baik, itu satu gambaran dalam konteks ketinggian akhlaknya. Saya nak landingkan tuan-tuan dalam satu ayat yang lain. Allah Ta'ala sebut, ayat yang agak panjang tuan-tuan, dalam surah Al-Dhariyat ayat 24 hingga 30. Ini cantik tuan-tuan. Saya nak wrap up je tuan-tuan ni. Kalau nak bincang panjang, tapi saya nak sebutkan ini nampak berkaitan dengan akhlak yang sangat tinggi, keluhuran budi Nabi Ibrahim AS. Tuan-tuan, secara ringkas beginilah tuan-tuan dan puan sekalian, ibu-ibu dan ayah yang saya hormati. Agak-agaknya kita kalau menerima tetamu yang tidak diundang, apa respon dan situasi kita? Lagi-lagilah kita nak keluar dah ni. Dah plan dengan anak-anak dengan isteri nak keluar rumah, tiba-tiba ting tong kan, Assalamualaikum, oh ada tetamu itu tidak dikenali pun. Agak-agak kita macam mana? Minta maaf lah ya, saya nak keluar dah ni, Assalamualaikum, macam tu kan. Contoh kan. Sebab tetamunya tidak dikenali, dah tak kenal pun kan. Tetapi ini digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Dhariyat ayat 24 hingga 30. Nabi Ibrahim menyantuni dan memuliakan tetamu yang tidak diundang dan tidak dikenali. Ayat panjang tuan-tuan. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عظيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Ada beberapa perkara yang kita nak tengok di sini, tapi fokus saya adalah keluhuran budi yang diserlahkan dalam ayat ini adalah betapa Nabi Ibrahim AS menyantuni tetamu yang tidak dikenali. Bukan saja menyantuni, bagi masuk, bukan saja bagi masuk, dia sediakan makanan. Okey, tengok. Sudahkah sampai kepada Muhammad perihal tetamu Nabi Ibrahim, iaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salama, salam sejahtera kepadamu. Nabi Ibrahim menjawab, salamun, kamu semua adalah orang-orang yang tidak dikenali. Maka dia Ibrahim pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak lembu gemuk. Allah Ta'ala sebut secara detail, tetamu ini diberi layanan yang sangat istimewa walaupun tidak dikenali, daging anak lembu gemuk, bukan kurus. Maknanya special kepada tetamu.
Lalu dihidangkan kepada mereka. Nabi Ibrahim lalu berkata, silalah makan. Rupa-rupanya bila kata dia tak makan, setelah dilihatnya mereka tidak menjawab makan itu, maka dia merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, la takhaf, jangan kamu takut wahai Ibrahim. Dan mereka memberikan khabar gembira kepadanya bahawa dia akan beroleh seorang anak yang alim. Yang ini adalah gambaran tentang anak yang kedua daripada isteri yang pertama. Dia kata apa? Kamu akan memperolehi anak yang kedua, namanya Ishak. Mendengarkan berita yang mengembirakan itu, maka datanglah isterinya sambil menjerit keheranan lalu menepuk mukanya sambil berkata, aku sudah tua, lagi mandul. Mereka berkata, siapa mereka? Malaikat berkata, demikian dah Tuhanmu berfirman, kami hanya menyampaikan sahaja. Saya kata, kami ini sebagai penyampai je. Sesungguhnya dialah, siapa dia? Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ini urusan Allah. Saya ni bagi reporter je, bagi berita gembira je pada kamu. Okey, baik tuan-tuan, saya nak fokuskan yang atas dulu. Siapakah malaikat yang hadir ni tuan-tuan? Dipendekkan cerita. Kalau kita tengok cerita berkaitan dengan Nabi Lut alaihissalam, maka malaikat ini, malaikat yang diutuskan Allah Ta'ala untuk menghapuskan kaum Sadum ini, sebelum pergi ke Nabi Lut alaihissalam, mereka jumpa Nabi Ibrahim. Ingat, Nabi Ibrahim adalah merupakan pak saudara kepada Nabi Lut alaihissalam. Dan kita ke mana Nabi Ibrahim alaihissalam bersama-sama dengan Nabi Lut alaihissalam dalam hijrah yang ketiga. Maka Nabi Ibrahim pergi ke Palestin, kemudian Nabi Lut alaihissalam diperintah oleh Allah Ta'ala pergi ke negeri Sadum di sempadan Jordan. Ni dalam cerita lama ya tuan-tuan, ingat lagi ya. So sebelum azab diturunkan di kota Sadum, maka malaikat landing dulu berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini cerita ni tuan. Ceritanya sangat menarik kerana sambil-sambil itu sebenarnya ada dua perkara. Pertama, kita akan lihat tentang santunan daripada Nabi Ibrahim kepada tetamu yang tidak dikenali. Dalam tafsir, malaikat yang turun itu, yang pesan itu ada tiga tuan. Jibril alaihissalam, Israfil dan Azrail. Malaikat yang diturunkan, yang diutuskan Allah Ta'ala tiga je tuan-tuan. Tapi hebat tak hebat, teruk tak teruknya dari sudut kesan azab Allah Ta'ala kepada kaum Sadum. Okey, itu kita dah sembang. Yang ini dia nak cerita malaikat peringkat awal dia tidak memberitahu siapakah mereka. Nabi Ibrahim AS pun tak tahu. Tengok tuan-tuan ya, seorang Nabi, seorang Rasul yang hebat pun tak tahu yang kedatangan itu adalah malaikat. Tapi dia akan Nabi Ibrahim AS realize, dia sedar bila dia makan, tak makan. Tetamu apa ni kalau tak makan? Rupanya para malaikat. Tapi santunan ni tuan-tuan, kita tengok di sini adalah pertamanya mengalu-alukan salamun. Salamun. Dikomentari dalam konteks ini tuan-tuan, para malaikat menggunakan perkataan salaman. Salaman ala Ibrahim. Salama. Salama ini dalam konteks bahasa. Ini cerita tentang konteks bahasa tuan-tuan ya. Dia adalah satu kata-kata yang menggunakan salam ini, menggunakan verb menggunakan kata kerja. Salam, salam sejahtera ke atas kamu, salam. Okey, satu penghormatan. Dan maknanya kedua-duanya menggunakan perkataan yang baik, saling menghargai, saling mendoakan kesejahteraannya. Tapi jawapan, ini dikomentari para ulama, jawapan daripada Nabi Ibrahim AS lebih hebat kerana dia menggunakan perkataan bukan dalam verb tapi dalam bentuk kata nama, bukan kata kerja. Salamun daiman alaikum namanya. Salamun. Tadi salama verbs, yang ni menggunakan kata nama.
bukan kerja, kata nama biasa. Salamun ini dia bermakna apa? Bermakna kekal sejahtera, berkekalan selama-lamanya. So penggunaan perkataan Al-Quran itu pun sangat menarik kerana dua-duanya benda lebih kurang sama, tetapi penggunaan Nabi Ibrahim AS dengan salamun itu lebih, maksudnya dia adalah sekarang kamu sejahtera dan selama-lamanya kamu sejahtera. Itu pendekatan bahasa, kan? Masya-Allah ya. Ini kalau kita tengok di sini, kita nampak bagaimana kesantunan Nabi Ibrahim AS mendoakan tetamunya yang datang walaupun dia tak kenal ya. So kalau dalam bahasa dia kata apa, jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Maknanya dia kata perkataan ayat itu menggunakan ayat kata kerja perbuatan ataupun kata kerja nama. Itu beza tadi itulah okey. Itu dibincangkan oleh para ulama. Okey, baik. Yang keduanya tuan-tuan, apa yang kita nak tengok di sini adalah dia nak kuliah juga tuan-tuan alhamdulillah, insya-Allah. Apa yang kita nak boleh belajar tuan-tuan tentang ayat tersebut dalam konteks kita menyantuni tetamu? Okey. Pertama, Nabi Ibrahim menyantuni tetamu yang tidak dikenali, satu, menyantuni. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam menyajikan makanan kambing yang sepenuhnya dan bukan hanya beri bahagiannya sahaja. Tak. Allah Ta'ala sebut kat situ adalah anak kambing yang sempurna. Maksudnya dia bagi semua tuan-tuan. Dia orang Arab ni macam tu tuan-tuan. Maksudnya kalau bagi hidangan tu kambing semua tuan-tuan, bukan sebahagian-bahagian. Kita bagi ayam, bagi juga, tapi sebahagian. Contoh ini. Dan adab orang Arab pula tu, kalau kita tak makan habis, maknanya apa tuan-tuan? Maknanya tak beradab lah kita. Tu masalah tuan-tuan. Kalau pergi rakan kita orang Arab dihidang macam-macam dan kemudian kita tak habiskan makanan, itu maknanya kita ni tak beradab dengan dia. Tu dia. Itu orang Arab. Tapi ada orang Melayu lain pula kan? Dia lain sikit lah. Okay. Nabi Ibrahim memilih daging dari kambing yang gemuk. Maksudnya apa? Dia maknanya meraihkan tetamu sampai begitu rupa. Memberikan makanan yang special. Saya masih teringat tuan-tuan, masih saya zaman Sudan ya. Saya ingat lagi. Ada seorang pensyarah saya, nama dia Ustaz Abdullah Fahmi. Mungkin isteri saya Zafwan pun kenal lah. Sempat dia sekarang di Rantau Panjang Kelang. Rantau Panjang bukan Kelang tuan, Rantau Panjang Kelantan. Kami ni kalau waktu Ramadan, ni dekat Ramadan kan, so kami datanglah, beberapa kawan-kawan datang. Dia meraih tuan-tuan. Pertama masih buka puasa, makan ringan. First makan ringan. Makan ringan tu bukan ringan biasa tuan-tuan, kurma dengan kuih-kuih, banyak kuih, berjenis kuih. Lepas habis solat, jamu lagi, bermacam-macam makanan. Kita orang ingat lepas tu sembahyang tarawih bersama dengan dia, habislah, tak more lagi. Makanannya banyak lagi. Masya-Allah. Ini bila macam tu teringat cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, hebatnya orang ni. 1, 2, 3, ada 3 menu tuan yang berbeza-beza. So agak-agak nanti tuan-tuan bila Ramadan nanti okey kot kita okey kot kita buat macam tu. Beringan, makan banyak sikit, lepas tarawih morenya boleh tahan. Contoh Jadi ini contoh yang saya sangat ingat sampai sekarang, kebaikan yang ada pada seorang yang orangnya tawaduk, orangnya masya-Allah. Saya kalau sempat pergi Kelantan tuan-tuan, masih saya zaman student tu pergi Kelantan, telefon dia bagi van tuan-tuan, pakai. Kata kita pun malu-malu juga sebenarnya. Tapi itulah sifat seorang mempunyai kehebatan akhlak yang sangat hebat tuan. Sebab tu rasanya masih kami pergi Kelantan tu memang saja-saja je, memang kebetulan nak pergi Rantau Panjang, telefon saja, alhamdulillah dia ada. Masa itu saya bawa ayam mak betul juga masa itu.
Dia jamu tuan-tuan, macam jamu, macam zaman saya, zaman student juga. Masya Allah, itu macam terharu lah. Tapi ini sifat yang memang kita tengok para Nabi Ibrahim SAW, begitulah sifat dia. Nabi Ibrahim melayani tetamunya sendiri tanpa mengutus pembantu atau lainnya. Ada ceritanya. Masya Allah, dia sendiri buat. Kalau boleh masak sendiri macam tu lah kan. Dia buat sendiri. Tapi tak apa tuan-tuan, yang tu cara kan. Yang penting adalah kita menyantuni tetamu. Okey. Kata Syekh Amin Al-Sanqiti, seorang ulama Mesir, dia kata apa? Dalam bukunya Adwa' Al-Bayan fi Idah Al-Quran bi Al-Quran, dalam buku dia kata apa? Ini santunan. Dia kata apa? Pertama sekali, tetamu yang hadir itu segera menghidangkan makanan dan minuman untuk tetamu. Segera. Kalau paling ringkas pun, air kosong lah tuan-tuan. Kosong. Kalau tak ada lagi, air kosong lah. Contohnya kan. Ataupun apa-apa saja, segera menghidangkan apa saja yang ada dalam rumah kita. Kan? Kedua, hidangkan apa yang terbaik yang ada dalam rumah. Terbaik. Kalau kita ada sotong, ada tu, sotong lah terbaik kan. Kalau ada ayam masa tu, yang lain biasa, ayam lah terbaik. Contoh yang terbaik. Mendekatkan makanan kepada tetamu. Jangan jauh-jauh. Bercakap dengan lemah lembut dengan tetamu. Ini kata Syekh Amin Al-Sanqiti. Hadis Rasulullah SAW, bagus untuk tuan-tuan tengok. Hadis Bukhari pada nombor 5673. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut aw kama qala. Ada tiga. Sesiapa yang Allah Ta'ala sebut dalam hadis ini, sebut apa? Sesiapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, tiga perkara. Dalam hadis ini tiga perkara. Pertama, dia sebut pertama adalah falyukrim dhayfahu, maka muliakanlah tetamu. Muliakan tetamu. Yang kedua adalah sambungkan silaturahim. Yang ketiga adalah bercakaplah dengan cakap yang baik atau senyap, silent. Okey. Jangan cakap banyak. Dia tak cakap banyak, cakap baik. Sikit banyak itu adalah subjektif. Tapi yang penting adalah bercakap baik. Bercakap baik bukan verbal saja tuan-tuan. Ada non-verbal. Bercakap dalam isyarat tangan dan sebagainya. Kita kalau drive macam-macam simbol yang kita keluarkan kadang-kadang kan. Jadi falyaqul khaira. Bercakap dalam media sosial sama juga. Bercakap dalam media sosial. FB, IG, TikTok ke, Telegram ke, WhatsApp ke dan sebagainya. Cakaplah menggunakan perkataan yang baik. Yang tadi tu, yang pertama adalah menyantuni tetamu. Hadis yang lain, an Abi Shuraih Al-Juza'i radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu. Sama. Ada satu hadis yang saya nak repap kat sini, riwayat Muslim pada nombor 6714. Seorang lelaki menziarahi saudaranya di satu perkampungan yang lain. Lalu Allah menghantar malaikat untuk berada di jalan ke kampung yang ingin dia tuju. Apabila lelaki itu sudah mendekati malaikat itu, dia bertanya, "Kemanakah engkau pergi?" Jawab lelaki itu, "Aku mahu menziarahi saudaraku yang ada di kampung ini." Malaikat berkata, "Adakah engkau ada harta yang ingin diberikan kepadanya?" Lelaki itu berkata, "Tidak. Sesungguhnya aku mencintainya kerana Allah Azza wa Jal." Maka malaikat berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang menghantar kepada kamu. Allah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai saudara engkau itu sendiri." So maknanya tuan-tuan, ziarah ini di asasnya adalah al-hubb. Al-hubb ni makna cinta. Walaupun kita berziarah itu tak ada buah tangan. Ada buah tangan, alhamdulillah. Tak ada buah tangan, tetapi asasnya adalah kerana kita ziarah itu cinta pada saudara kita. Maka Allah Ta'ala datangkan kecintaan itu kepada Allah Ta'ala cinta. Dengan sebab kita cinta kepada sahabat ataupun kenalannya. Masya Allah tuan-tuan. Mari kita sama-sama ambil pengajaran ini
Lebih-lebih lagi tuan-tuan, dalam tak silap saya, dalam apa yang diungkapkan oleh para ulama, salah satunya adalah apabila ayah dan ibu kita meninggal dunia, maka salah satu santunannya adalah menziarahi kenalan-kenalan ibu dan ayah. Itu antara yang disebutkan tentang silaturrahim. Itu antaranya lah. Lebih-lebih lagi lah kan, adik-beradik dan sebagainya. Itu juga antara perkara yang kita boleh ambil. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, saya rasa setakat itu saya dahulu untuk saya dapat bincangkan pada hari ini. Walaupun di sana ada adab-adab, adab melayan tetamu, memberi layanan baik, menjadikan jamuan. Adab pula kita sebagai tetamu pun kena ada. Tadi tu adab kita melayan tetamu. Adab kita sebagai tetamu, mengunjungi rumah kawan pada waktu yang sesuai. Apa hadisnya tuan-tuan? Hadisnya adalah man nafasa an mu'min kurbatan min kurbatid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbatil yaumil akhirah. Sesiapa yang melepaskan saudaranya mukmin, maknanya kita kena melihat masa yang sesuai. Kan? Kalau singgah tu jangan lama-lama. Kan? Sesiapa yang beriman pada Allah Taala dan hari akhirat, muliakan tetamunya. Memberikan makanan, hidangan adalah selama sehari dan semalam. Layanan terhadap tamu adalah selama 3 hari. Yang lebih dari itu adalah sedekah. Tidak boleh bagi tamu itu untuk duduk lama sehingga tuan rumah mengeluarkannya. Faham tuan-tuan? Jangan lama-lama duduk. Kita tahu masing-masing ada urusan. Cumanya hadis ini memberikan minimumnya 1 hari layan, maksimumnya 3 hari. Lebih daripada itu, alhamdulillah. Itu bonus nama dia. Itu contoh. Apa lagi tuan-tuan? Mendoakan kepada tuan rumah. Aftira indakum as-saimun wa akalahu ta'amuhu al-abrar wa sallat alaikumul malaikah. Orang yang berpuasa, berbuka puasa tempat kalian, orang-orang yang baik makan makanan baik, dan para malaikat akan mendoakan kalian. Maksudnya salah satunya adalah untuk kita doakan. Alhamdulillah saya doakan kakak, abang dalam lindungan Allah Ta'ala, berbahagia dan sebagainya. Doa tuan-tuan itu antaranya adab-adab. Okey, beri salam dan sebagainya lah. Okey, baik. Wallahu alam, itu antara terakhir yang saya sebutkan tadi, beberapa hadis yang boleh kita ambil. Mudah-mudahan akan bermanfaat kepada kita. Luhurnya Nabi Ibrahim AS dalam konteks berhadapan dengan ayahnya juga, dan juga menyantuni tetamu yang tidak dikenali itu. Wallahu a'lam. Yang baik pada Allah SWT, kepada saya sendiri, kita doakan mudah-mudahan rakan-rakan kita, jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita yang diuji dengan COVID-19 positif, damai ya tuan-tuan, kita doakan. Kita tak boleh membantu, kita doakan dengan bantuan doa itu pun alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka akan keluar daripada ujian tersebut, dan insya-Allah akan prepare untuk sembahyang, untuk berpuasa dan dapat bertarawih di masjid, boleh bertadarus dan sebagainya. Kalau mungkin KL tu sudah rapat-rapat 1 April, tapi tuan-tuan di Selangor tunggu dulu arahan, insya-Allah. Kita ikutlah daripada pihak yang berautoriti. Kalau dia rapat-rapat, alhamdulillah. Kalau tak rapat pun dah cukup rapat sekarang kan, daripada dulu kan. Yang penting kita imarahkan masjid, insya-Allah, dan doakanlah mereka supaya kembali pulih seperti sedia kala, insya-Allah. Kita tangguhkan dengan baca tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'afina fi badanina, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi basarina, Allahumma inna نعوذك من الكفر والفقر اللهم إنا نعوذ من عذاب القبر لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.